Avanza, tengok video ni bagi habis sebab kita ada satu gearbox yang kita tengah buat overhaul. Nampak tak ni? Overhaul gearbox Toyota Avanza. Kita leraikan body dia, kita leraikan isi-isi dalam dia sampai tinggal casing jadi lagu ni. Lepas tu kalau untuk overhaul gearbox, harga dia berbeza. Kalau hampa comparekan dengan yang half cut dengan yang recon. Kita buka, kita cuci, bersih sampai jadi lagu ni. Makna kata 100% minyak yang bersih, 100% minyak yang baru. Nampak tak? Sebetulnya kelebihan kalau overhaul gearbox ni, kita dapat memanjangkan jangka hayat gearbox tu. Prestasi gearbox tu dalam keadaan yang terbaik. Sebab apa? Sebab jadi kita buat macam ni lah. Hampa tengok ni. Kita cuci, kita lerai, kita buat pertukaran barang tu satu-satu. Apa yang kita buat? Kita tukar sekali di bahagian clutch plate yang berada di bahagian dalaman gearbox. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kita tukar di bahagian piston seal. Ada lebih kurang 5 piston seal. Kita pakai balik barang yang baru, barang yang elok supaya dapat memanjangkan jangka hayat. Dan yang ketiga, kita tukar sekali di bahagian ori yang berada di bahagian dalaman gearbox. Dan kita pakai barang-barang yang high quality. Sebab tu kalau di AYD, masalah gearbox, mai sini, kita akan provide sekali dengan warranty. Jangan risau pasal warranty. Salah kata, hampa yang mengalami masalah sama di bahagian gearbox, Toyota Avanza, tak payah duk ragu-ragu dah. Mai cepat-cepat cari kami di AYD Auto Service Balik Pulau Pulau Pinang. Kalau kata video ni bermanfaat, save video ni sebagai sumber rujukan, komen video ni, tolong repost video ni dan hilangkan button follow di tepi saya agar dapat kita kongsikan lagi info-info berkenaan dengan kereta hampa. Terima kasih. Assalamualaikum layan.